Liverpool tu celah gigi MU je, tapi Brighton bukan. 12:30 pagi nanti Manchester United akan lawan dengan Brighton dekat Old Trafford. Ini bukan game yang biasa-biasa, game yang sangat susah. Brighton bukan tim yang calang-calang tau. Sebab apa? 7 game terakhir Manchester United hanya menang sekali sahaja lawan dengan Brighton. And salah satu sebabnya adalah jurulatih Brighton memang sangat-sangat power in terms of analisis game dan juga tactical dia. Yang sedihnya untuk perlawanan ini, Manchester United kehilangan 2 pemain utama iaitu Harry Maguire dan juga Mason Mount. Bukan itu sahaja, untuk Brighton diorang pun kehilangan ramai player utama juga. Walaupun permulaan liga yang sangat susah bagi Manchester United, but still MU on the way nak pergi ke top 4. Kalau diorang dapat 3 mata untuk perlawanan ini, Manchester United ada possibility besar untuk naik ke top 4 pada masa yang akan datang. Score prediction saya untuk perlawanan ini, saya rasa Manchester United akan menang 2-1 ataupun 3-2. Apa score prediction korang? Jangan lupa komen and make sure follow profile ni untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak.